Dia merupakan sequel direct daripada filem Keluang Man. Perkara-perkara yang berlaku di dalam filem sekarang directly is affecting the plot of Keluang Man the series, dan kita ikut bagaimana Borhan 2 tahun selepas the events of the Keluang Man film, apa kesan-kesan psikologi yang effect dia, bagaimana dia punya mental state sekarang dan bagaimana Tumpul sekarang setelah dia telah berjaya menumpaskan Sindiket Mata Batu. Genre Tona ni sebenarnya kita ada shift sikit daripada filem, di mana filem kita mengetengahkan lagi komedi, tapi untuk siri ni kita bersesuaian dengan yang berlaku dalam tempoh 2 tahun di antara keluarnya filem Keluang Man dengan bermulanya siri TV Keluang Man ni. Banyak benda berlaku off screen lah dalam gap 2 tahun tu, dan kita lompat terus di dalam watak Borhan dan macam mana keadaan dia sekarang dan apa pula cabaran dia sekarang lah. Dan dengan format TV siri ni kita betul-betul dapat delve into watak-watak yang kita dah pre-existing ni, dan especially Borhan.